Salam 2 Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, puasa ni bukan sekadar kita menahan lapar dan haus je. Tapi kita menahan mata, kita menahan lidah, kita menahan hati dari melakukan perkara-perkara yang tak elok dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan dosanya yang lalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni puasa bukan sebab terpaksa, kalau kita ni puasa bukan sebab ikut trend, kalau kita ni puasa ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dosa kita yang lalu akan diampunkan. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semua.